Boleh nak Dewi boleh. Baru-baru ini filem bid'ah yang menjadi viral sehingga menjadikan top 1 tontonan oleh negara jiran Indonesia. Ini membuatkan watak utama Walid yang diperankan oleh Faizal Husin menjadi kegilaan para netizen Indonesia. Namun ada beberapa pihak yang mengecam film tersebut karena seperti memburuk-burukkan agama Islam. Assalamualaikum anak-anak Walid. Walid datang je mengok dia lupa. Kak Walid dah janji nak ajar anak-anak Walid zikir. Semua apa yang disebut dalam filem Erma Fatimah itu yang berlaku dalam realiti. Memang ada menyerahkan tubuh kepada guru. Kononnya apa? Kononnya untuk membersihkan diri, untuk menyuci. Memang ada. Adegan cium ayak, minum ayak kaki, cium kaki itu memang wujud. Erma Fatimah ni saya nak bagi kredit pada beliau. Filem yang saya tak suruh tuan-tuan tengok, saya sendiri tak tengok. Saya hanya tengok potongan-potongan. Ramai orang marah. Kononnya Erma Fatimah menjatuhkan maruah ahli agama, menghina para habib. Pasal apa nak rasa terhina? Pasal apa nak rasa marah? Kalau dia tak buat benda tu, tak payahlah terasa. Itu masalah dia kadang-kadang. Bila kita ceramah, bila kita cakap, jangan ligan dunia, jangan kejar dunia, ingat akhirat. Kita tak sebut nama, tak mention siapa-siapa. Dia pergi berasa, aku ni tak puas hati dengan ustaz ni. Dia kata ke aku. Dia tak sebut nama hang. Jadi Erma Fatimah buat satu filem bagus. Mesej dia ada, walaupun kita tak setujulah dengan beberapa adegan-adegan yang tak sepatutnya lah. Yang tu salah-salah lah. Tapi ada, saya dimaklumkan tontonan hampir 1 bilion, 1000 juta orang menonton. Dan mesej ini yang kita akan sebut pada tuan-tuan, bahawa adanya golongan yang bertopengkan agama, bertopengkan jubah serban, kononnya wakil Allah, kononnya wakil Rasulullah. Ini tuan-tuan kena jaga ni. Dan watak-watak seperti kalsum. Tahu kalsum? Duk ada dalam dunia realiti. Sanggup meninggalkan suami, sanggup bercerai untuk mempertahankan tok guru. Oh, jangan main Walid. Sebab itu ini yang ditekankan di Perlis. Kita nak ajar tidak ada orang yang maksum. Perkataan guru tak sama dengan perkataan Allah dan Rasul. Ini semua Rasulullah. Itu sebab itu kita tentang golongan yang duk bermimpi kononnya Rasulullah hadir dalam majlis, kononnya bertemu dengan Rasulullah, kononnya Rasulullah hadir dalam majlis mereka. Ni Walid dua abang ni, dia Walid kata apa? Tuan-tuan, saya pun ada anak murid. Ada juga anak-anak murid yang segak. Saya pun boleh abang. Rasulullah telah menikahkan batin kita dua. Yang tak lawa, saya bagi kat tuan-tuan. Kalsum ambil kat tuan-tuan. Baiduri saya ambil. Semua lagu tu lah. Daripada akhirnya orang watak-watak seperti apa tu, yang pengekor-pengekor dia seorang dua tu, saya tak kenal sangat tu, bendahara yang dia sayangi, sepatah apa tak persoal. Antara ciri-ciri anak murid tu apa? Tak mempersoal Walid telah menerima wahyu. Walid, semua apa yang disebut dalam filem Erma Fatimah itu yang berlaku dalam realiti. Memang ada menyerahkan tubuh kepada guru. Kononnya apa? Kononnya untuk membersihkan diri, untuk menyuci. Memang ada. Adegan cium ayak, minum ayak kaki, cium kaki itu memang wujud. Tengok. Jangan Walid adalah wali Allah. Walid bertemu dengan Rasulullah. Angkat diri, membesarkan diri guru. Bila membesarkan diri guru, orang mula ta'assub, orang mula ta'ajub, orang mula apa? Ikut. Dan cuba tuan-tuan tengok, semua kena ke dia. Semua belah untung ke Walid.
Dan mana ada tok-tok guru yang rugi? Habaq ke anak murid, jangan kejar dunia, jangan kejar dunia. Tengok tu dia tok guru, 2 kali dunia lebih pada kita. Saya tak kata salah kalau dengan cara yang betul. Tapi tuan-tuan tengok, pau duit anak murid. Habaq, ini untuk perjuangan agama, ini untuk akhirat. Menggunakan apa? Dia guna sentimen. Mainkan emosi orang. Ini untuk jemaah kita, ini untuk perjuangan kita. Sesiapa yang mengikut kita akan masuk ke dalam syurga. Rasulullah hadir. Ya Rasulullah. Lepas tu Walid pun memang ada tuan-tuan. Ya Rasulullah. Rasulullah telah memberitahu kepada Walid bahawa Walid akan bernikah dengan puteri Gunung Ledang. Tak ada pula Rasulullah habaq suruh Walid nikahkan Kalsum tu padahal. Sebab itu agama tak benarkan kita mengangkat guru-guru setanding dengan Allah dan Rasul. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Hadis ini patutnya menjadi pegangan bagi kita. Sebab itu kita diperlis dan aliran sunnah, gerakan sunnah tidak pernah mengajar anak-anak murid membesarkan guru, mengagungkan tokoh, memuja tokoh, salam cium tangan, tak diajar. Salam cium kaki, ambil berkat. Siapa mengaji sunnah benda-benda ni? Tak ada. Siapa dia yang ustaz-ustaz sunnah suruh pergi ambil berkat dengan dia, suruh pergi minum air liuk dia, telan kehak dia? Melainkan gerakan-gerakan ni yang bertentangan dengan sunnah. Yang ni aja, telan kehak guru, minum ludah guru, minum air bekas tok guru, jalan depan tok guru kena melutut, jalan kena tunduk, cium kaki tok guru, mengagung-agungkan guru. Tak ada dalam sunnah, tak ada. Sehingga kita berani untuk tanya tok guru ni, amalan tok guru ni dalil mana, hadis mana. Kami bukan nak ikut tok guru, kami nak ikut Nabi. Biadab dengan ulama, tak hormat ulama. Daging para ulama beracun. Duk main buah tu. Siapa dia tok ulama? Walid lah. Kena ke hang? Kena ke dia? Daging dia saja beracun, daging kita tak beracun. Maka akhirnya menjadikan masyarakat bodoh. Ikut yang kaya-kaya semua rasa berdosa, bagi duit kat tok guru. Tok guru pun tolong doa, cuci dosa. Dah jadi macam Kristian. Semayang tak payah, ibadat apa tak payah, bagi 100,000, 200,000, tok guru pun doa lah, lega dia. Hujung tahun pergi Mekah, balik mai cuci dosa. Duk 2 minggu pakai jubah, lepas tu menari golek balik. Ini yang kita tak mau. Sebab itu orang yang mengaji sunnah cerdik. Orang yang mengaji sunnah tak ada taklid buta, tak ada ta'assub. Pasal itu orang sunnah bila tengok filem-filem macam ni, tengok cerita-cerita macam ni, kita setuju. Kerana itu yang jadi penyakit sekarang. Dan orang yang buat benda ni dia tak suka. Pasal apa dia tak suka? Kerana ini membuka pekung di dada, membongkar kegiatan dia, menyebabkan masyarakat cerdik, masyarakat nampak hal itu. Dia tak maulah. Dia punya modus operandi dia, dia punya apa? Penipuan dia. Orang tahu jadi, tak bagus ni, hina ulama, hina orang pakai jubah, hina orang pakai sorban, hina habib, hina tok guru. Dia bukan kata semua yang buat kelaku tu perasalah. Yang hang tak ada kaitan meloncat lebih siapa? Sebab itu ada hadis Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni dia orang Kristian. Dia masuk Islam selepas itu. Dia mari bertemu dengan Nabi SAW. Masa dia mai tu, kebetulan Nabi SAW membaca ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 31. Orang sunnah ayat ni sentiasa menjadi pegangan dan panduan. Orang mengaji sunnah, orang yang kenal dengan sunnah, dia sentiasa jadikan surah At-Taubah 31 ni sebagai pedoman dan panduan dia. Tidak ada yang lebih besar dan yang lebih mulia daripada Allah dan Rasul. Tok guru ke, tok syekh ke, mufti ke, siapa ke, perkataan dia tak dipakai selagi mana tak ada dalil. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil, siapa dia mereka ni? Orang Kristian. Siapa dia Adi? Dia Kristian. Tuan-tuan kena faham cerita ni. Surah At-Taubah kata orang-orang Kristian mengambil rahib, padri mereka,
ulama mereka, scholar mereka, tok-tok guru mereka, tok syekh mereka sebagai apa? Arbaban min dunillah, sebagai sembahan selain daripada Allah. Adi dia Kristian, Adi ini dia Kristian. Ayat itu bercakap tentang orang Kristian. Adi kata, ya Rasulullah, tak. Adi membantah. Adi kata, tak, kami tak sembah padri, kami tak sembah tok guru kami tak sembah ulama kami. Dia faham sembah tu pi duk. Nabi kata, bala. Nabi kata, bahkan. Ni tuan-tuan tengok apa maksud ibadah. Innama harramu alaihim al-halal wa ahallu lahumul haram fattaba'uhum fadhalika ibadatuhum iyahum. Nabi kata apa? Adi, aku nak tanya hang, betul tak orang Kristian ni apabila ada benda yang Allah haramkan dihalalkan oleh ulama-ulama padri-padri kamu, dan ada benda yang Allah halalkan padri kamu haramkan, benda yang Allah haramkan padri kamu halalkan, fattaba'uhum, kamu ikut yang padri punya fatwa, padri punya pendapat, betul ke tak betul? Dia kata ya. Nabi kata itu ibadah, itu sembah, itu menyembah. Faham tak tuan-tuan? Ta'assub, taklid buta, bercanggah dengan Quran dan Sunnah, bercanggah dengan kitab, mendahulukan perkataan guru. Ni hadis. Nabi kata itu ibadah. Nabi kata itu ibadah, itu menyembah. Kalau yang tu betul. Dan orang-orang padri, kalau tuan-tuan tengok di dalam Injil, mereka ada power tau. Power apa? Boleh mengharamkan apa yang halal, boleh menghalalkan apa yang haram. Allah kata nak menikah kena ada wali, tak boleh lebih daripada 4. Mai dekat wali kata apa? Macam mana kita nak menikah, wali pun tak ada, kita menikah batil. Ada tak Quran kata menikah batil? Ada tak hadis menikah batil? Ada tak Rasulullah menikah batil? Ada atau tidak? Lepas tu yang hampa pergi menikah batil masa apa? Wali yang buat. Wali kata boleh. Nampak? Lepas tu wali pula menikah bukan seorang, bukan 2, bukan 3, bukan 4. Berapa tak tahu. Lebih pada 4. Main mana? Pasal apa boleh? Wali buat. Wali mendapat wahyu daripada Rasulullah. Wali telah berjumpa dengan Rasulullah. Wali pun duduk sat-sat sengah. Rasulullah telah memberitahu. Duk pakai ini yang duk berlaku ni. Mimpi jumpa Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Lepas itu kita sekat jalan-jalan ini. Abu Bakar tak jumpa Rasulullah, Umar tak jumpa. Tidak ada sahabat yang bertemu dengan Rasulullah selepas daripada Rasulullah wafat. Banyak krisis pada zaman Rasulullah, pada zaman selepas Rasulullah wafat. Nak pilih khalifah, krisis. Aisyah dengan Ali, krisis. Ali dengan Muawiyah, krisis. Pada zaman Abu Bakar, krisis. Ada banyak krisis. Siapa pun tak mengaku jumpa Rasulullah. Tiba mai kat kita sehari 2 ni, tak ada sat Rasulullah. Rasul tiba-tiba dia cakap tercekik mata. Lepas tu enta nampak Rasulullah mai? Ana tak nampak. Enta terhijab, hati hitam. Hanya hati-hati yang putih melihat Rasulullah. Yang hitam tu kita, yang putih tu dia. Pasal tu kita tak ada dalam sunnah, tak ada benda ni. Pasal tu agama bukan pada guru, agama bukan pada pemimpin, agama bukan pada tokoh, tok syekh, agama pada Allah dan Rasul. Dan kita jangan sangka paling besar kesalahan yang berlaku dalam masyarakat kita apabila memaksumkan syekh, guru dan tokoh. Ini takkan dia silap kot, takkan dia tak reti kot, takkan dia salah. Ini memaksum, ini masalah besar ni. Hatta Nabi SAW kata apa?
Aku manusia, silap dan salah. Hatta Nabi ada kemungkinan silap. Dan Nabi ternyata dia silap dalam beberapa perkara. Tiba-tiba mai pada kita memaksumkan, mensucikan, mentakdis. Tentu ingat perkataan ni, mentakdiskan, mensucikan guru. Ini yang berlaku pada ajaran Kristian. Padri disucikan sehingga padri itu pula ada power ampunkan dosa orang. Kita pula nak tanya, kalau padri itu berdosa, siapa nak ampunkan dia? Dia ampun diri dia sendiri. Itu dia punya sakat. Maka sebab itu, ini yang kita nak didik dalam masyarakat kita, dan kita nak kempen dalam masyarakat kita. Ajaran yang benar, ajaran mengikut sunnah Nabi, bukan tuk guru, bukan semua. Saya sebut ni jangan duk loncat, jangan duk marah. Irma Fatimah buat filem pada pihak-pihak yang berkenaan.